Baru-baru ini, Maya Karin, 46, menjalinkan hubungan cinta jarak jauh bukan fasa mudah baginya. Menurut Maya, hanya beri kepercayaan menjadi sandaran kepada hubungan bersama kekasihnya yang juga lelaki Perancis berusia 40-an. Katanya, tidak suka menaruh prasangka secara melulu kerana tidak mahu teman lelakinya rimas atau rasa terkongkong. 2 tahun usia perkenalan, wanita kelahiran Bayreuth, Bavaria, Jerman ini masih belum merancang untuk menamatkan zaman solonya selepas lebih sedekat hidup sendirian. Selain itu, enggan mendedahkan identiti kekasihnya dan mereka tidak pernah berbincang untuk membawa hubungan ke ikatan suci. Dalam pada itu, aktris terbaik Festival Filem Asia Pasifik ke-49 di Fukuoka, Jepun itu berkata, bercinta pada usia matang sangat berbeza jika dibandingkan ketika berumur 20-an. Difahamkan, Maya kini tampil sebagai watak utama sebagai rohaya dalam filem seram arahan Osman Ali, Telaga Suriram. Jelasnya lagi, filem itu menguji ketahanan mental dan fizikalnya, terutama ketika penggambaran dijalankan pada awal pagi di Perlis. Bukan sekadar cuaca, Maya juga berdepan cabaran besar apabila melakukan babak terakhir dalam air, termasuk dalam tasik. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga Maya Karin terus berjaya dalam karier yang dibina.